Cuaca hari ni tak mengizinkan sangat. Petang dah pukul 3 tadi, pukul 4 lebih tu dah mula redup, dah mula dah hujan renyai-renyai. Lepas tu dia bagi hujan satu kali lebat, lepas tu berhenti, lepas tu dia lagi renyai-renyai balik. Okey, sekarang kita punya site kat sini guys. Ini rumah kedai 3 tingkat. 3 tingkat. Okey, rumah kedai lot. Sana pun sama guys. Sini Dewan Serbaguna untuk main sport apa semua sukan lah. Tapi belakang daripada sukan tu ada market. Market macam-macam lah, jual ikan, sayur semualah sana guys. Daging-daging. Okey, kita tadi hari ni kita buat ini barang lah guys. Pasal ni pipe hot tapping. Kita tapping pipe 2 inci stainless steel. Okey, mari sini side. Ini lagi belum siap lagi lah, just stand okay. Kalau dah siap bentuk macam ni. Bentuk macam ni guys. Okey. Kita prepare macam ni guys. Semua. Ini dah ketinggalan 2 hari dah. Sebab kita pergi lain tempat. Buat testing untuk pressure testing pressure dekat Ipoh. 2 hari kita tinggal kat sini. Hari ni baru kita buat balik. Tapi syukurlah, puji Tuhan hari ni kita dah siap. Cuma tinggal lagi stand saja naik sikit. Nak buat macam ni tinggi, kita stand. Ni kena tutup nanti. Isnin kita panggil orang lain bagi tutup. Gunakan jentera semua guys. Ini nanti baru bagi balance. Ini sekarang ni baru balance, bagi settle dulu semua guys. Okey, ini yang kita pakai lah. Kita macam ni. Okey, semua geng-geng saya, tim saya ada sana. Tapi tim ni terbaik lah, saya punya tim ni. Kadang-kadang bolehlah hot jugalah, boleh sakitkan hati. Kadang-kadang pun kena kesabaran ada juga. Tapi okey lah, syukur juga diorang ni boleh dengar dan boleh buat kerja dengan baik. Terbaik lah diorang, saya punya tim ni. Tim diorang tengah buat tu semua. Kita selesai. Ini lagi belum naik. Okey, yang tu buat trip. Okey, sini side sudah siap. Ni saya pun dah siap, cuma tinggal tutup saja. Hari ni kita tak boleh tutup sebab kita pakai jentera, nanti tutup. Tak ada pakai orang. Okey, sini di kawasan kedai ada 5 blok. Ini blok nombor 1. Ini blok nombor 2. Yang sana tadi nombor 3. Belakang ni 4 dan 5. Okey, yang sini kita dah siap. Beberapa hari tu rumah ada 6 lot. Kita dah siap. Ini dah siap yang hari itulah. Sebelum kita pergi lain tempat, kita buat siapkan 6 biji ini dulu. Lepas tu baru kita pergi lain tempat. Selesai guys. Sini semua dah siap. Semua pun dah tutup. Cuma nak tunggu permit saja. Buat piramid dari jalan. Okey, yang sini sebelah pun nak buat juga kedai. Tapi ini setengah peling. Semua siap peling semua. Nanti baru buat. Bunyi macam insiden di sana. Okey, sana main game. Sana kedai, makan. Okey, tengok apa yang berlaku tadi. Macam bunyi kemalangan. Stay tu guys. Okey guys, ada satu kemalangan berlaku. Itulah cara-cara nak memotong, cara tak bagi signal. Inilah jadi dia. Taulah double line nak memotong, nak memasuk sini sana. Dah berlaku kemalangan. Tapi yang satu tu tak nampak. Ingat kereta ke ataupun motor. Saya tak pastilah. Dia langgar apa. Diorang ada sana gumpur-gumpur. Dengan kereta sama kereta lah. Tadi banyak biji-biji juga guys. Kat sana guys.
Malangan. Sama dengan satu kereta sana guys.